Adakah IPTS dengan IPTA ni zaman sekarang ni menerapkan ekstrakurikular untuk membentuk sasiah diri itu? Kerana kalau kita hanya memasukkan input ilmu kepada pelajar tanpa mereka mengetahui keperluan bekerja nanti, mereka akan kekurangan common sense. Common sense ni kadang-kadang kita boleh dikaitkan dengan kematangan sebenarnya. Okey. Tapi apakah bentuk kematangan yang diperlukan? Sebenarnya kematangan di dalam bentuk what we can do and what we can't do. Okay. Itulah sebenarnya kematangan yang sebenar pelajar-pelajar ataupun remaja pada hari ini kurang memahami. Okay? Especially pelajar-pelajar ataupun remaja yang berada di generasi Z lah. Okay, diorang tak faham apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat. Yang mana mereka tak faham, kematangan itu datang daripada common sense. Dan common sense itu datang daripada sistem pendidikan yang berkualiti. Adakah IPTS dengan IPTA ni zaman sekarang ni menerapkan dalam orang kata ekstrakurikular untuk membentuk sasiah diri itu? Masing-masing tu ada kekuatan dan kekurangan masing-masing lah. Okay, tetapi kalau kekuatan untuk IPTS ini, mereka lebih kepada quality of product student itu sendiri. So adakah bermaksud IPTA tidak memfokuskan dalam kualiti produk tersebut? Okey, IPTA pun menghasilkan benda yang sama, tetapi IPTS ni dia lebih fokus kepada produk supaya produk itu membawa branding kepada IPTS tersebut. Okey, kita sakit. Okey, kenapa ramai orang lebih prefer pergi ke swasta? Hospital swasta. Because of what? Facility, layanan, service, environment, lebih pada hospitality. Itu juga yang diterapkan kepada IPTS, yang mana kita fokus kepada service. Sebab we are business oriented. Okay? Kita memerlukan kita memberi servis kepada pelajar kita supaya pelajar kita ni berasa berpuas hati dan dia dapat apa yang dia nak. Okay? Kelebihan IPTS ini, mereka selalu merge, embedded dengan industri. I see. Okay, sistem pendidikan di IPTS ni dia selalu collaborate dengan pihak swasta. Okay, sebagai contoh macam di universiti saya, dia collaborate dengan syarikat-syarikat ternama seperti Petronas, okay, seperti Shell, seperti Maybank. Okay, kalau dulu mungkin orang kata IPTA ni berada di atas, dan IPTS ni mungkin kurang dipandang. Tapi pada hari ini IPTS pun memiliki ranking yang saing-saing dengan IPTA. Okey, tapi ada